Lepas tu nak ceritanya, masa kita sekolah dulu, kan bila ada program kan, cikgu akan print gambar, tampal, lepas tu jual kan. Okay. Perasan tak dulu kat sekolah kan? Ya. So mana gambar yang ada dia semua saya beli. Oh, gambar kelas ke gambar apa semua? So kan bila ada program, contoh kalau sekolah saya tu ada program Muhayyam ke apa kan. Ya. Kan ada gambar-gambar student-student kan. Nanti cikgu akan letak dekat dinding untuk okay, mana yang kita nak beli. Okay. Akan senarkan. So mana yang ada gambar dia semua saya beli. Tapi orang tak perasan pun sebab bukan gambar dia seorang, kan gambar dengan kawan-kawan Gambar semua. group semua. Gambar group. Oh, Tapi mana ada gambar dia semua saya beli. Kita memang orang kata apa, memang crush sungguh lah cerita. Tak, maksudnya tapi Puan Hazirah tak bagi tahu dia sebab apa? Siapa kita dah? Kita budak bodoh, miskin pula tu. Oh iya ke? Kita rasa saya memang kurang keyakinan diri. Kita bukan budak pandai. Tapi adakah sebab dia tu memang orang yang disukai ramai waktu sekolah? Dia budak nakal. Oh, dia budak nakal. Dia kategori budak nakal. Oh. Cikgu-cikgu mesti kenal lah dia. Sebab dia kategori budak nakal, selalu fly. Oh ya. Selalu panjat pagar, bukan panjat pagar, lari. Duduk asrama. Ya. Dia lari. Cikgu-cikgu memang kenal dia. Sampai sekarang pun kalau jumpa cikgu-cikgu, semua cikgu akan kenal dia. InsyaAllah akan kenal lah. Sebab dia betapa nakalnya dia dulu masa sekolah. Oh ya. Kita orang tak kenal sebab kita budak baik. Budak baik yang tak banyak apa orang kata? Tak banyak masalah. Tak ada pelik-pelik lah. Oh, maksudnya sampai orang tak perkenal. Tak cemerlang sangat, taklah biasa nakal sangat, biasa. tengah-tengah. Okey. Dah hitam buruk dulu kan. Zaman dulu. Lepas tu apa cerita? Lepas tu Kan memang waktu tu dah doa nak kahwin dengan dia. dah tak ada lagi, tapi tak macam minat macam tu je lah. Macam apa, adalah rasa macam dia ni jadi lelaki aku ke. Adalah rasa tu, perasaan tu adalah rasa. Tapi sebabkan kita sedar diri kot, macam alah aku tak nak berangan dah. Faham. Jadi kita pendam sendiri. So saya ada satu diary yang penuh dengan gambar dia. Dan diary tu kita ni tak ada kawan bercerita tau. Okay. Jadi saya banyak luahkan dekat diary tu lah. Oh, tulis? Tulis. Kita suka menulis. Saya suka menulis. Saya sangat suka menulis. Macam journal lah. Macam journal. Okay, faham. Apa rasa hari ni. So buku tu kita bawa ke mana-mana. Tapi tak kantoi dengan siapa-siapa lah? Tak. Tapi tak tahulah, saya rasa mak saya kantoi kot. Tapi mak saya diam-diam je. Oh, faham. Sebab kadang-kadang kat rumah kan. Mak terbuka ke apa kan. Saya rasa mesti dia ada. Tapi dia buat tak tahu je.